Ni dasar pengalaman aku lah. Kau tak boleh nak membezakan orang yang dulu dengan orang yang sekarang sebab mereka tak sama. Mereka adalah identiti yang berbeza. Mereka tak sama yang dulu. So kau tak boleh nak apa pula. Assalamualaikum guys. So sekarang ni aku nak bagi kata-kata pada hari ni. Ni adalah dasar daripada pengalaman aku sendiri lah. Maaf kalau suara aku tak kuat ataupun ada bunyi angin ke bunyi bising. So aku nak bagi kata-kata yang dulu tak sama yang sekarang. So kau kena faham benda tu. Sebab yang sekarang takkan sama yang dulu. So kau jangan nak membeza-bezakan ex sama kau ke ataupun benda-benda yang lama-lama kau nak beza-bezakan. Tak kisahlah apa-apa sekalipun kau tak boleh nak membezakan. Sebab benda tu takkan sama. Sebab mereka adalah person yang berbeza, kau faham tak? So kau tak boleh nak expect orang tu sama, orang tu akan faham benda semua. Tu yang kau kena sedar benda tu. Kau kena faham. So kepada orang di luar sana, jangan kau nak membeza-bezakan sebabnya adalah identiti mereka berbeza. Semua berbeza. Kau tak boleh mengharapkan sama ke ataupun apa-apa. Kau kena bersyukur apa yang ada kat depan mata kau. Kau kena hargai. Walaupun mereka tidak sama, tapi kau kena bersyukur. Kau kena faham mereka ada perasaan. Walaupun aku merapu kadang-kadang rasa macam pusing-pusing sikit, aku harap kau faham apa yang aku nak cakap sekarang.